Bekas Panglima Tentera Darat mohon untuk bersara. Menteri Pertahanan semalam memaklumkan bahawa Tan Sri Datuk Seri Fizuddin Jantan telah memohon untuk bersara bermula 1 Januari 2026. Dalam video ni saya nak jelaskan kepada tuan-tuan apa maksud anggota berkhidmat dan anggota bersara dalam konteks ni. Sebelum itu penerangan ni bersifat umum dan maklumat am. Baik, dalam tentera ada dua term. Satu bekas askar, satu lagi veteran. Bekas askar bermaksud anggota yang berhenti kerana masalah tata tertib. Dalam istilah tenteranya, dishonorable discharge. Diberhentikan secara tak berhormat. Bila berhenti, dia tak dapat sekupang pun. Sama ada pencen, gratuiti dan lain-lain. Berhenti kosong. Satu lagi term ialah veteran, anggota tentera yang berhenti biasa sama ada berpencen ataupun tak berpencen. Ini dipanggil sebagai veteran. Kalau seseorang tu masih dalam perkhidmatan, masih anggota tentera dan dia diberhentikan kerana masalah tata tertib, dia akan jadi bekas tentera. Gugur semua kelayakan. Pencen hilang, kemudahan daripada Jabatan Hak Ehwal Veteran, JEF, tak layak. Tapi apabila seseorang tu dah pencen, dia tak lagi dianggap sebagai anggota tentera. Jadi walaupun apa-apa berlaku selepas tu, pencen tetap jalan. Semua kemudahan kekal. Ada seorang sahabat saya dan dia ada masalah buah pinggang. Dialisis 8 kali sebulan. Jabatan Hak Ehwal Veteran JEF ada menyediakan bantuan RM200 setiap kali dialisis, maksimum 3 kali seminggu. Tapi dia tak dapat sebab dia bukan veteran. Dia ialah bekas tentera. Inilah salah satu perbezaan antara veteran dan juga bekas tentera.